saya pun terkejut. Dekat Besut ada tempat makan yang macam ni. Semuanya sedap-sedap. Saya pun tak perasan ada kedai dekat sini. Tapi sebelum tu kalau tolong saya tekan like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Saya jauh dari KL Lumpur nak datang Besut. Tujuannya sebab nak makan Magari Station. Lokasi dia tepi Klinik Ilham, betul-betul depan JPJ Besut. Parking jangan risau sebab luas. Dari luar nampak biasa tapi dalam dia sangat-sangat cantik dan estetik. Siap ada cermin macam ni. Saya rasa dah tiba masa untuk saya daya. Jadi nak tak nak saya order sikit saja menu hari ni. First menu pertama kita ada New York Smashers Burger. Ni menu paling famous dekat sini. Memang sangat tebal, nak gigit pun susah. Masuk je mulut memang pecah cair guys. Roti dia gebu, daging dia lembut. Jujur li memang jadi burger kegemaran saya yang baru. Itu siap dapat curly fresh lagi. Next pula kita ada Fisherman Platter. Yang ni nak makan dengan family memang sesuai sebab banyak dia punya portion. First kalau kau dapat fish and chip dengan sos putih dia ni. Istimewanya dia tak guna ikan dori tapi guna ikan tilapia. Nikmat sungguh tahu rasa dia. Isi ikan dia pula pecah-pecah, tak macam ikan dori lembek. First time saya rasa rupanya lagi sedap daripada ikan dori. Lepas tu dalam set ni juga korang akan dapat fish burger. Nah, sos hijau dia tu saya tak tahu apa. Memang sedap, saya tak pernah rasa sebelum ni. Korang tahu tak apa yang warna hijau tu? Roti dia pun sedap, lembut-lembut je macam brand besar. Next pula korang akan dapat calamari. Tu dalam bahasa Arab kot. Kalau bahasa Melayu mungkin sotong. Enak banget. Last kali dalam ni korang akan dapat spaghetti aglio seafood. Serius, memang penuh dengan hasil lauk dalam ni. Sebelum datang sini saya dah tanya kawan saya. Dia cakap banyak-banyak kedai western dekat Besut. Dekat sini lah yang paling sedap. Dan saya rasa betul, memang eksklusif dan lain pada lain-lain. Next pula kita ada grill platter. Dapat 2 sos, black pepper dan BBQ. First kita makan dia punya ayam grill dulu. Nah, kalau tengok pun dah tahu kan, rasa dia macam ayam grill. Tapi makan dengan sos BBQ dia ni memang sedap. Dia rasa aroma masam-masam, manis-manis macam tu. Nikmat sampai termakan jari sendiri. Lepas tu pula kita nak rasa dia punya kambing. Bagi saya portion dia besar, boleh makan 2 ke 3 orang. Kalau jenis makan sikit macam saya lah. Dan kambing ni pula terkenal dengan liat kalau tak pandai buat. Tapi waktu saya makan ni, dia punya kambing memang lembut. Bahagian lemak dia pun senang je saya leraikan. Mungkin dia gunakan daging premium. Lain roti, sayur kat sini pun kita dapat sosis jumbo. Kita masukkan sekali dengan mashed potato. Memang sedap yang ni, korang boleh try. Next pula kita nak rasa seafood marinara pasta. Dia ada rasa masam-masam manis, wangi-wangi macam tu. Tapi saya tak tahu apa. Rasa pula memang sedap guys. Lepas tu banyak lagi seafood dalam ni. Untuk air pula saya dah ambil 2 jenis. First kita ada Origin Herb Mojito. Rasa dia refreshing sangat. Siap ada serai lagi dalam ni. And kita rasa juga dia punya vanilla cookies milkshake. Nikmat, lemak-lemak manis. Overall memang puas hati. Western dekat sini bukan biasa-biasa. Saya boleh bagi 9/9.10. Orang Besut nak rasa sendiri boleh datang di Magari Station. Let's go.